Okay dah. Let's start. Assalamualaikum. Apa khabar guys? Yeah. Okay. So nampaknya malam ini saya akan bersama dengan sahabat-sahabat semua di dalam ruangan saya sendiri, tapi tak mengapa ya tuan-tuan, nanti saya juga akan bersama-sama dengan tuan-tuan semua secara live di Office SQD. Sekarang ni saya buat di rumah sebab saya nak set up sikit beberapa perkara, iaitu kita punya berita baik. Tapi sebelum berita baik ni tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan semua. Okey, ceritanya begini tuan-tuan. Okey, sebelum ni ada beberapa orang yang PM saya, yang WhatsApp saya, PM saya. Minta maaf sebelum tu, saya nak tanya, suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Jelas tak? Waalaikumsalam Tuan Zaini. Waalaikumsalam Abang Hamdan. Ya, terima kasih kerana sudi menonton live saya. Terima kasih juga waalaikumsalam Tuan Firdaus dan juga Tuan Khairul Anwar. Okey, terima kasih kerana sudi menonton live saya pada malam ni. Okey, yang saya geram sangat ni, ni nak jadi cerita lah sebelum kita mulakan sesi kita. Ni bukan pasal gol ni tuan-tuan. Bukan pasal gol. Pasal gol kita dah tahu ke mana arah dia. Okey, tapi tak mengapa tuan-tuan. Apa yang saya nak ceritakan, sebelum ni ada beberapa orang lah yang bertanyakan kepada saya, Cik Pol, dekat Erante ada akaun MT5? Ada sen? Tak ada. So mereka cakap, takkan tak ada. Memang tak ada lah tuan, saya nak buat macam mana, betul tak? Saya bukan owner broker. Kalau saya owner broker, saya boleh buat apa-apa saja tuan-tuan. Tapi sebab saya bukan owner broker, jadi tak ada. So sekarang ini, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, kita dah ada MetaTrader 5 Sen account now available tuan-tuan. Dah ada dah tuan-tuan. Yang tak adanya adalah orang yang bertanya tu. So saya pun WhatsApp lah dia balik. Assalamualaikum tuan, ni nak bagi tahu tuan okey, sekarang ni MT5 dah ada sen. So tuan boleh lah, kalau nak trade bersama dengan Erante, silakan tuan. At least kalau kita masuk trade ada entry, kalau nak tutup cepat-cepat tak menjadi masalah, betul tak? Tapi apa yang terjadi tuan-tuan? Hilang orangnya. Itulah dia. Apa saya nak buat, betul tak? Tapi tak apalah tuan-tuan. Apa yang saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, ini bukan berita baik Ini bukan berita baik. Dengar betul-betul, ini bukan berita baik. Berita baik dia later datang. Saya tak boleh lah kongsi sekarang. Janganlah terlalu cepat, betul tak? Okay, alright. So berita baik akan datang sebentar lagi, alright? Tapi apa-apa pun, saya nak ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat semua, dalam trading ni tuan-tuan perlu tahu, adanya risiko. So jadi ada risiko. Suara saya jelas tak? Jelas, alhamdulillah, loud and clear hingga ke Singapura. Saya nak ucapkan salam takziah kepada Tuan Khairul Anwar di atas kehilangan ahli keluarga. Minta maaf salam takziah. Dan lagi satu juga, saya ingin mengucapkan salam takziah kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat di Teluk Intan, di mana ada beberapa anggota FRU daripada Sungai Senam, FRU Unit 5 daripada Sungai Senam terlibat dalam kemalangan. Dan yang dia bukan apalah, sebab dia terasa sebab ada di antara mereka, dan driver tu sebenarnya kami kenal. Begitulah. Dan yang lain-lain tu ada jugalah yang kami kenal, sebab dulu biras saya ataupun kakak ipar saya punya husband adalah salah seorang anggota FRU, dan beliau adalah yang membawa truk tu, yang membawa lori itu. Jadi beliau dah meninggal dunia pada tahun 2017 waktu sebelum saya dapat anak saya lagi. Dan sekarang ni truk itu diselenggara oleh sahabat baik beliau. Sahabat baik beliau ni adalah yang kami kenal jugalah, sebab beliau selalu datang, dan sekarang ni dalam keadaan kritikal. Jadi salam takziah lah kepada keluarga yang berkenaan. Okey, alright. Dan seterusnya,
risikonya tadi saya lupa nak cerita. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan, risikonya saya tak nampak lah pula ni. Okay, the content of this presentation slide is subject to change at any time without notice and is provided for the sole purpose of assisting traders to make independent investment decision and taken reasonable measures to ensure the accuracy of the information of the presentation slides. Banyak of the kan, of the on the. However, it does not guarantee its accuracy and will not accept liability for any loss or damage which may arise directly or indirectly from the content or your inability to understand it accurately. Okay, 1 pergi 10 mari ya, betul tu. Terima kasih Abang Hamdan. Naik balik semangat saya. Gitu. Okay. So tuan-tuan, sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan sama ada suara saya terlalu kuat ataupun tidak. Jika terlalu kuat, tolong bagi tahu tuan-tuan. Tolong bagi tahu saya jika suara saya terlalu kuat. Sebab saya tak nak lah kan terlalu kuat kan. Takut pula nanti manalah tahu ada sahabat yang gunakan earphone kan. Hari ni kita punya mood gelap sikit. Gitu, betul tak? Tutup lampu, pasang satu lampu je. Lebih kurang begitulah. Bagi macam romantik-romantik gitu. Kita ada cerita menarik kan hari ni. Okay, alright. Tapi sebelum itu tuan-tuan, sebelum kita bercerita tentang berita baik, saya nak kongsikanlah sedikit mapping untuk sahabat-sahabat semua. So hari ni kita akan buat mapping untuk gold dan juga kita nak lihat kepada DXY lah. Okay, saya tak nak buang masa sebab excited ni. Saya excited ni nak jadikan cerita. Saya agak excited untuk bercerita tentang berita baik, berita best ni tuan-tuan. Okay, alright. So untuk DXY ya tuan-tuan, untuk DXY nampaknya dia dah tercabut pula pergi ke kenaikan ini gagap pula tiba-tiba kan, betul tak? So nampak skrin saya nampak Alhamdulillah nampak. Okay, so apa yang kita dapat lihat daripada pergerakan yang terjadi, price memang kita jangkakan akan membuat kenaikan untuk melengkapkan pergerakan dia lah. So kalau ikutkan sebelum ni, saya jangkakan dia perlu break level ini untuk bergerak dalam pergerakan correction. Jika tuan-tuan dapat lihat daripada siri kenaikan, lihat betul-betul dia membuat kenaikan dan seterusnya tiba-tiba dia turun balik membuat penurunan. Okay, so kalau kita buanglah semua drawing yang ada ni, kita pakai naked chart dekat 4 hours. Kita tak perlu tengok yang sebelum ini dahulu ya tuan-tuan. Kita lihat dahulu di latest punya structure, bukan current market price tapi kepada structure. Ianya lebih mudah untuk sahabat-sahabat semua faham. Jadi di sini saya akan gunakan satu channel trend line yang mana kita akan lihat beberapa siri pergerakan yang telah dipecahkan. Nampak tu? Okay, so dekat sini apa yang terjadi bila price bergerak melebihi daripada pergerakan dalam range ataupun dalam channel dia. Sebab tu tiba-tiba tuan-tuan dapat lihat gold membuat penurunan, betul tak? Daripada siri pergerakan ini, daripada dia pecahkan, tiba-tiba dia membuat penurunan balik. Apa ni? Mana satu you nak pergi ni sebenarnya? DXY you want to go where? Okay, if you want to go up, you go up. You go down, you go down. So at least kita tahu ke manakah arah untuk pergerakan gold. Tapi bila pergerakan begini jadi, apa yang kita boleh jangkakan? Pertama sekali ya tuan-tuan, dengar betul-betul. Kita akan ambil satu line. Abaikan dahulu penggunaan alert wave. Abaikan dahulu tuan-tuan. Sebab saya pasti ramai sahabat-sahabat di dalam ini yang tak gunakan alert wave, betul tak? Mereka juga gunakan teknik-teknik yang lain, yang mana saya boleh katakan ianya sangat bagus untuk tuan-tuan ada. Nampak tu, kita tak condemn teknik-teknik yang lain. Semuanya teknik-teknik itu adalah bagus, yang mana ianya dapat membantu dalam trading strategi kita. Apa yang saya nak katakan kepada sahabat-sahabat semua, boleh tak handphone saya pula berbunyi? Okay, apa yang saya nak katakan, bila tuan-tuan dah sediakan trading strategi tuan-tuan boleh gunakan apa saja. Janji ianya menepati kepada penggunaan atau yang saya boleh katakan serasi dengan diri tuan-tuan. Okay, so seperti saya akan gunakan base sebagai alert wave. Yang lain-lain saya akan gunakan breakout, pullback lah, ada SNR, SND lah. Kita guna je tuan-tuan, tak menjadi masalah. Benda tu boleh guna, kenapa kita tak nak guna, betul tak? Alright, so sekarang ni daripada pergerakan ini, yang pertama tuan-tuan perlu tahu terjadinya penurunan kembali. So waktu ini ada dua
dua possibility yang boleh terjadi, sama ada dia akan terus membuat penurunan ataupun tidak. Jadi daripada sini apa yang saya boleh simpulkan dan saya nak tekankan kepada sahabat-sahabat semua, in order untuk price membuat penurunan kembali, dengar betul-betul, in order untuk dia turun balik, dia perlu break level yang ini. Dia kena break tuan-tuan. Macam mana pun dia kena break. Maksudnya dia kena masuk balik. Bila dia masuk balik ke dalam kotak ini, bermaksud akan terjadi correction. Bermaksud the whole structure ini adalah untuk melengkapkan correction saja. Tuan-tuan kena ingat satu benda. Bila sesuatu pergerakan membuat momentum ke atas sahaja, setiap pergerakan yang mana dia membuat swing high, dia membuat swing ke atas, betul tak? Dia takkan langgar sebelumnya. Okey, sama juga dengan pergerakan yang ini, dia tak langgar pergerakan sebelumnya. Okey, so di sini tuan-tuan dapat lihat adanya keseragaman pergerakan yang mana dia respect each other. Okey, bila dia respect each other ini, ianya akan mudah untuk kita tahu ke manakah pergerakan dia. Sebab itulah daripada pergerakan ini saja yang mana kita boleh jangkakan arah dia. Faham Arah dia tu yang paling penting. Okey, terima kasih. Apa ni? Awak ni mana The Viper? Panggil dia sekali masuk. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Tuan Unta Padang Pasiak kerana sudi menonton saya kepada malam ini. Waalaikumsalam Tuan Rozaimi. Maaf lewat, tak apa Tuan Rozaimi, saya pun berada di rumah hari ni. Minta maaf lambat WhatsApp Tuan Cik Mi. Okey. Alright. So sekarang ni kita nak faham satu benda. In order untuk kita melihat pergerakan sama ada akan terjadi kenaikan ataupun tidak, dia tak boleh masuk kotak ini balik tuan-tuan. Kalau dia masuk balik kotak ini, bermaksud ada possibility untuk price menyambung penurunan. Kenapa? Sebab tak ada momentum tuan-tuan. Bila dia bergerak dalam range dia, iaitu dia masuk balik sini, nanti kalau dia naik balik sikit, lepas tu dia turun balik sini, yang ini kita dah tahu dah dia bergerak dalam correction. Itu yang saya akan ajar kepada sahabat-sahabat semua, melihat kepada Elliott Wave dalam konteks yang lebih mudah. Bila kita ada penggunaan belon dan kotak, yang itu saya namakan sebagai pembelajaran Elliott Wave Nostra. Okey, faham tuan-tuan? Itu yang saya gunakan. Sebab tu ada ramai yang bertanya kepada saya, Cik Pul, apa ni Elliott Wave Nostra ni? Apa benda dia? Okey, Elliott Wave Nostra ni sebenarnya adalah penggunaan Elliott Wave. Dengar betul-betul, kita gunakan Elliott Wave tapi kita tak gunakan konsep nombor dan abjad yang mana ianya selalu mengelirukan kita. Faham tak? Dia selalu kelirukan kita. Tu yang tak berapa gemar kita nak pakai, betul tak? Alright. So bila daripada konteks pergerakan, jika tuan-tuan dapat lihat di sini. Okay, kalau saya tarik the whole stretch ini, nampak ni. Ini dalam range kotak dia. Okay. So dia membina kotak yang baru sehingga kenaikan ke atas. Jadi the whole stretch ini, the whole structure ini kita akan ambil sebagai pergerakan correction. Faham Itu cara kita lihat Elliott Wave yang berbeza sedikit daripada Elliott Wave yang biasa diajar di luar sana. Cuma saya tak katakan mereka tu salah. Mereka ajar benda yang betul. Cuma kita tak memahamkan student. Jadi saya di sini bertugas untuk memahamkan student-student saya. Faham Itu tugas saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang trader dan juga sebagai seorang IB. Gitu tuan-tuan. Alright. Okay, so kita dah nampak pergerakan dia. Dan seterusnya, apa yang kita boleh lihat, kita akan gunakan Fibo retracement. Waktu ni semua orang akan tunggu-tunggu dah ni. Saya nak belajar Fibo retracement. Saya ada banyak soalan hari ni tuan-tuan. Saya boleh katakan ada dalam 3 ataupun 4, tak termasuk student saya lagi Ada dalam 3 ataupun 4, saya dah lupa dah. Okey, daripada negara jiran kita pun ada yang bertanyakan tentang bagaimana nak tarik Fibo. Waalaikumsalam Abang Zaudin. Itu dia. Bila saya buka DXY khas untuk Abang Zaudin dan kawan-kawan yang lain. Okey. Alright. So sekarang ni persoalan mereka adalah tentang Fibo. Jadi hari ni nanti saya akan ajar mereka tentang Fibo. Nak pula tajuk ni saya beri kepada tim Erante ni awal. Tentang Fibo. Tiba-tiba hari ni saja dalam 4
Messenger saya dapat. Okey, daripada luar, daripada negara jiran kita bertanyakan bagaimana saya tarik Fibo dapat sampai line 1.236 tu. Later part nanti saya akan ajar. Alright. Okey, so sekarang tuan-tuan, bila adanya penggunaan Fibo retracement, first kali kita akan tarik di satu level 0.618. Always use 0.618 untuk lihat apakah yang akan terjadi kepada pergerakan. Jika dia tak nak naik, tak apa, tak menjadi masalah tuan-tuan. Tapi at least tuan-tuan, bila adanya structure di sini, apa yang tuan-tuan boleh buat adalah kita gunakan Fibo extension untuk melihat sama ada 0.618 ini berada di dalam kawasan 1 ataupun 1236. Ini yang buat ramai pening ni. Betul tak? Apa benda pula ni tiba-tiba Fibo extension? Tadi Fibo retracement. Tak menjadi masalah tuan-tuan. Nanti saya akan ajar tuan-tuan semua. Alright. So sekarang ini kita dah ada satu level. Mana tadi ni? Kenapa dia tak hilang? Yang mana ianya memberitahu kepada kita bahawa 0.18 selari dengan trendline yang kita dah tandakan tadi. Adakah akan terjadi kenaikan sampai ke sini dan seterusnya membuat penurunan masuk balik ke dalam kotak? Ini kita tengok nantilah. Okay? Buat masa sekarang ini, apa yang saya boleh jangkakan, jika saya perlu bermain dengan fractal, ianya akan mengambil masa untuk saya buat mapping. Sebab tuan-tuan kena ingat, setiap hari bila saya berkongsi mapping tu, bukan saya buka, klik, letak, siap. Bukan tuan-tuan. Kita perlu pastikan pergerakan fractal yang terjadi dalam setiap time frame untuk menentukan pergerakan ke manakah arah dia. Itu yang paling penting tuan-tuan. Kita bukan buat mapping ala kadar dan lepas tu kita share kepada kawan-kawan. Bukan tuan-tuan. Kita buat mapping untuk pastikan ianya ada manfaat untuk dijadikan rujukan. Begitu tuan-tuan, faham Saya bukan buat mapping saja je. Jadi kalau saya nak pergi kepada fractal akan mengambil masa sedikit, tapi later part lah nanti kita buat yang itu later part. Alright. So sekarang ni kalau kita lihat daripada pergerakan yang lebih kecil, kita akan nampak adanya wave structure, bukan wave structure, yes, wave structure, sorry, di mana dia adanya pergerakan yang ini dan seterusnya membuat penurunan lagi dan seterusnya membuat penurunan lagi sekali. Alright. Jadi kalau kita nak katakan adanya breakout dekat sini, lepas tu ada breakout dekat sini, lepas tu ada lagi break lagi dekat sini. Jadi ianya kita akan kira sama ada ianya cukup tak dia punya Fibo level dia. Begitulah tuan-tuan. So katalah kita ambil, saya nak ambil sinilah sampai di sini, ada tak pergerakan? Sampai 1.618. Cantik. Alright. Lepas tu kita akan gunakan apa? Kita gunakan Fibo retracement pula. Saya nak lihat kenaikan ni sampai tak 0.236. Tarik sampai ke bawah. Tak sampai. Tak sampai pula. Dan seterusnya price terus membuat penurunan. Tetapi bila kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya kenaikan dan kita matikan pula di bawah, dia akan masuk dalam level 1 dan 1, 2, 3, 6. Ini yang buat orang marah. Betul tak? Ini cara kita gunakan Fibo tuan-tuan. Kita nak guna, kalau anda semua gunakan pelajaran yang biasa dalam Elo Wave, kita akan tarik Fibo retracement, nak cari wave 4. Tapi bagaimana kita nak pastikan wave 4 tu siap di mana? Itu yang menjadi persoalan. Macam yang saya beritahu tadi dekat tuan-tuan semua, kalau kita tarik Fibo sahaja, 0236 tak sampai tuan-tuan. Betul tak? Kalau tuan-tuan buka buku berkenaan dengan Elo Wave, untuk wave 4 kebiasaannya dia akan bergerak sehingga ke 0.236. So bila dia sampai 0236, inilah waktunya ramai trader-trader akan masuk entry. Saya nak masuk entry, tapi tak sampai, tiba-tiba membuat penurunan. Bila kita gunakan Fibo extension, kita tarik pula daripada level yang kita dah nampak, yang mana ianya dalam pergerakan correction biasanya, bukan biasalah, dia memang selalulah, senang cerita, selalunya dia akan pergi 1 dan juga 1, 2, 3, 6. 1 dan 1, 2, 3, 6.
Waalaikumsalam. 1 dan 1, 2, 3, 6. Nampak tu? Bila dia bergerak dalam pergerakan begini, kita dah tahu dah, oh, wave 4 sebenarnya dah siap dekat situ, bukan dekat 0.236. Jadi kalau kita nak ikutkan, saya tak mengatakan bahawa apa yang diajar Elliott Wave itu salah, tetapi at least kita boleh gunakan cara yang berbeza. Kita tweak dia sedikit untuk kita lihat ke manakah pergerakan, dan seterusnya bila dia sampai dekat 1.236, mindset kita dah tahu dah akan terjadi penurunan. Faham okay, nanti later part saya ajar tentang Fibo. Saya pasti ramai yang bertanyakan bagaimana kita tarik, macam mana pula dia boleh dapat ni. Saya tak buat di XY, minta maaf tuan-tuan, saya main hentam je sebenarnya. Okay, tapi sebab kita nampak, kita dah tahu daripada pergerakan. Alright, tak apa, itu nanti kita cerita lah. Alright, saya akan padam semua ni ya. Buat apa saya padam. Sekarang kita nak pergi kepada DXY. DXY memang cantik tuan-tuan. Masuk kita punya zone ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat satu benda je. Bila kita belajar Elliott Wave nanti, kalau adalah, manalah tahu kan, ada sahabat-sahabat kat dalam, saya nak belajar lah Elliott Wave dengan Cik Epul. Elliott Wave dia nampak macam pelik sikit. Kan, manalah tahu kan. Saya akan ajar tuan-tuan faham kepada pergerakan. Pergerakan. Fahamkan yang itu dulu. Saya buat kat sini ke? Betul. Saya buat kat sini. Sebenarnya saya berkongsi dengan sahabat-sahabat dalam grup intensif saya. Tapi saya tak kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar. Cuma pada pukul 2 pagi semalam, 2.50 kot tak silap saya pun sajalah nak buat mapping. Nampak seperti akan terjadi pergerakan yang mana ianya memberitahu kepada kita bahawa dia bergerak dalam correction. Okay, so bila dia bergerak dalam correction, dia pasti perlu break lagi satu pergerakan untuk melengkapkan zone dia. Kita tarik kotak ini, masuk kotak tuan-tuan. Okey, tak apa tuan-tuan, tak apa. Perkongsian mapping ini selalu saya share setiap hari dalam Facebook saya, dalam page School of Errante. Facebook saya Saiful Zain lah. Ada yang masuk dalam ni, siapa Mamat ni, cakap-cakap je, memandai je cakap pasal Elliott Wave. Aku dalam master Elliott Wave ni. Manalah tahu kan, saya bukan master tuan-tuan. Saya mengajar Elliott Wave saja. Saya bukan sifu, saya bukan legend, saya bukan master. Saya mengajar Elliott Wave dan saya nak pastikan tuan-tuan yang nak belajar Elliott Wave, saya akan pastikan tuan-tuan faham. Itu saja yang saya nak. Alright. Dan seterusnya tuan-tuan, nama saya Saiful Zain. Manalah tahu ada yang masuk dalam ni tak kenal ke, tak apa tuan-tuan. Sebab saya bukan siapa-siapa pun kan. Okey, saya Saiful Zain. Dan seterusnya Facebook page saya ada satu lagi, ialah School of Errante, yang saya juga selalu kongsikan mapping di dalam. Dan seterusnya saya akan berkongsi mapping dalam semua grup yang boleh, selagi saya tak violate diorang punya ni. Kenapa saya nak kongsikan mapping sekarang ni? Saya nak ramai trader-trader melihat arah. Sebab dalam mapping saya ada tulis nota. Saya ada nota, saya dah bagi tahu bagaimana untuk kita lihat kepada pergerakan yang mana kita juga ada bias. Bias saya adalah penurunan. Saya tak letaklah dalam OBS saya, minta maaf. Okay. Tapi bias saya adalah penurunan di mana dia perlu break tuan-tuan. Dia perlu break. Ini yang saya nak tuan-tuan semua faham. Okay. So sebelum kita nak bercerita tentang goal pada malam ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang apa yang ada. Berita baik. Okey, nak tak dengar berita baik tuan-tuan? Berita baik bukan MT5 Okey, bukan MT5 tuan-tuan. MT5 bukan berita baik kita. MT5 adalah salah satu features yang terbaik lah yang kita ada, tapi bukan berita baik untuk malam ini. Sebab apa? Sebab berita baik ini ramai yang bertanyakan. Okey. Jadi MT5 ini tersedia sekarang ini untuk sahabat-sahabat semua. Sekejap tuan-tuan. Alright, jadi sekarang MT5 tersedia, tapi ingat ini bukan berita baik Berita baik saya lain. Ini memang mungkin ada yang tak sangka, saya tak pastilah Okey. Dan seterusnya, sebelum kita pergi kepada berita baik, saya nak kongsikan sedikit pesanan penaja, iaitu pengeluaran segera kini tersedia. Seperti biasa tuan-tuan, instant withdrawal kita ada. Instant withdrawal memang tersedia untuk semua trader. Ingat,
minimum pengeluaran adalah $15, maksimum pengeluaran untuk instant withdrawal adalah $500, dan dalam masa sehari tuan-tuan boleh withdraw sebanyak 2 kali sahaja. Buat apa saya cakap kat kamera, bukan dengan muka saya, betul tak? Dan seterusnya tuan-tuan, bonus 30% masih berjalan, yang mana ianya akan support margin dan juga floating. Dan seterusnya, maksimum untuk tuan-tuan dapatkan bonus ini adalah sebanyak $2,000. Ingat $2,000 dia punya last. Tahu, bukan last maksimum anda boleh anda boleh depo, bukan. Ini adalah maksimum yang tuan-tuan akan dapat, deposit bonus yang tuan-tuan akan dapat. Alright, so sekarang ini tuan-tuan, sebelum kita pergi lagi, sebelum kita pergi kepada good news kita ini, kita juga sekarang ni tuan-tuan ada menyediakan Copy Trade Manager Championship untuk tahun 2025. Lihat tu, price 1,000, 500, 300, tapi tak tulis berapa bulan. Ini hadiah untuk sebulan ya tuan-tuan, sebulan. Dengar betul-betul, hadiah sebulan sebanyak RM1,000. Hadiah kedua untuk bulan itu RM500, dan hadiah untuk tempat ketiga adalah RM300 untuk sebulan. Ingat, ini bukan berita baik lagi. Okay. Jangan ingat, ini bukan berita baik, ini berita apa. Bukan. Ini bukan berita baik, ini berita biasa saja. Tapi saya nak sarankan tuan-tuan semua untuk join Copy Trade Manager ini, sebab ianya akan anda boleh menambahkan anda punya income. Sebulan 1,000. Kalau bulan depan tuan-tuan menang lagi, dapat tempat pertama, dapat lagi 1,000 tuan-tuan. Kalau bulan ketiga dapat lagi 1,000. Nampak tu tuan-tuan. Ianya memberi exposure kepada semua orang, yang mana mereka akan lihat, power betul Copy Trade Manager ni. Join lah. Faham tak? Ingat tuan-tuan, di samping tuan-tuan buat profit, tuan-tuan juga dapat hadiah terbaik kan? Dah lah profit, dapat hadiah lagi. Okay. Dan seterusnya, ini adalah result untuk week yang pertama, minggu yang pertama bulan Mei. Tempat pertama kita ada EA Shark GJM, okay, yang mana result percentage dia 5%. Seterusnya kita ada GMT Group, kita ada Royal Pips, kita ada Prof Toyol, kita ada Daily Profit Board, kita ada Damus Trade, kita ada MK Gold, dan juga kita ada Ems Motion. Okay, so ingat tuan-tuan, bila adanya perubahan dekat result percentage ini, yang mana dia akan mengambil kira daripada total profit campur kod, saya tak perasan ni, bahagi dengan maximum drawdown kali 100 total gain, dia akan dapat result percentage ini. Okay, jadi ini untuk minggu pertama EAS Shark, EA Shark GJM tempat pertama, GMT Group tempat kedua, dan Royal Pips tempat ketiga. Jika mereka maintain dan diorang punya result mereka ini semakin menaik, mereka bakal memenangi RM1,000, RM500 dan juga RM300 untuk bulan ini. Terbaik kan tuan-tuan? Terbaik kan? Okay. Tapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan, kita juga ada monthly IB reward, dan kita juga dibenarkan, bukan dibenarkan lah, kita juga boleh jadi Copy Trade Introducer. So tuan-tuan faham Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak masuk Copy Trade EA Shark ni, kawan tuan-tuan lah, kau masuk anda aku, nanti aku forwardkan kau punya nama dekat EA Shark. Jadi tuan-tuan juga ada reward di situ. Kan? Okey lah tu. Daripada tak ada apa, kita tak cerita kosong, kita bagi juga tuan-tuan. Nampak tu? Benda ini semua boleh buat duit. Senang cerita. Gitu tuan-tuan. Pusing mana pusing sini, tetap juga kita buat duit. Dah lah manager buat profit, dapat menang duit. Pula tu anda pula introduce kan manager tu kepada sahabat-sahabat yang lain, dapat lagi sedikit commission di situ. Bukan sedikit, banyak tuan-tuan. Dan seterusnya, setiap bulan ada IB reward lagi. Pening kepala tuan-tuan. Okay, so kalau nak join saya, okay? Bersama saya dalam tim SQD Nostra. Gitu tuan-tuan. Okay. So sekarang kita akan bercerita kepada good news kita. Inilah dia tuan-tuan. Alah, terbuka pula. Saya bukan nak buka ini dulu, saya nak buka skrin sebelumnya. Cepo lah. Ni saya nak cerita sebenarnya, kenapa Erante? Itulah berita baik kita, kenapa Erante. Tak adalah. Okay. So sekarang ni saya nak bercerita sedikit. Satu cerita pula, orang dah tengah asal dia buku tukar ni. Okay. So Erante ada menyedia Erante ada 4 akaun. Tuan-tuan nak dapat lihat daripada sini lah. Kita ada 4 akaun di mana mana skrin saya ni hilang ni. Mana skrin saya tadi?
Kejap tuan-tuan. Tu dia. 4 type account. Kita juga ada efficient copy trade. So kenapa Erante? Erante saya cadangkan kepada sahabat-sahabat semua sebab tuan-tuan semua ada insurance cover sebanyak 1 juta euro tuan-tuan. Okay. Saya pasti tuan-tuan semua dah nampak dah. Apa ni? Jangan patah balik. Okay, so inilah dia tuan-tuan. Berita baik yang saya nak share, saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua ialah ini dia tuan-tuan. Next Gen Funding, iaitu prop account dengan Erante. Itu dia tuan-tuan. So the future of trading with Next Gen Funding. Okay tak ni? Okay, develop your skills on our Next Gen simulated platform. Trade with up to 200,000 and earn up to 90% of your profit. Embrace the future of trading today. Nampak ni tuan-tuan? Dah mula dah ni. Dah start dah ni tuan-tuan. Ini yang saya nak ajak kepada tuan-tuan semua. Saya tahu, jangan bohong. Sebab saya mengajar. So ramai yang WhatsApp saya, ramai yang bertanyakan soalan kepada saya. Cik Pul, sekarang ni prop mana yang bagus? Ni saya boleh katakan Next Gen Funding ni adalah salah satu prop yang bagus tuan-tuan. Kenapa? Sebab saya pun pakai. Saya pakai tuan-tuan. Memang terbaik tuan-tuan. Semuanya lembut, semuanya smooth, semuanya memang terbaik. Sekali tekan je entry sharpnya. Sebab dia menggunakan raw spread tuan-tuan 0.1. Bayangkan betapa lajunya setiap entry tuan-tuan itu. Begitu tuan-tuan. Jadi ini adalah prop yang terbaru tuan-tuan. Daripada broker Erante. Saya sarankan sangat-sangat kepada tuan-tuan yang mana ingin bersama ataupun nak dapatkan prop account ni. Sebab ni saya akan elaborate sikit lah tentang prop account ni. Tuan-tuan boleh klik dekat dalam komen itu, dalam ruangan komen, dan seterusnya nanti tuan-tuan boleh bertanyakan kepada saya. Tu saya dah bagi dah link saya. Alright, so nanti tuan-tuan kalau mana yang nak prop ni, memang saya faham ramai antara kita ni memang suka prop. Ada yang suka prop, ada yang suka broker, dan ada yang suka dua-dua. Lepas tu saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua, kalau nak ambil dua-dua tuan-tuan, memang terbaik. Tertekan pula. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kepada dia punya general FAQ. Okay, so general FAQ ni tuan-tuan boleh baca sendirilah. Okay, saya nak cerita ni nanti boleh sampai pukul 12, pukul 1 kan. Okay, tapi yang paling penting tuan-tuan, jika tuan-tuan lihat di sebelah kanan ini, am I allowed to trade news? Ini yang terbaik tuan-tuan. Am I allowed to trade news? Anda dibenarkan trade news hanya untuk standard account sahaja. Right, best. Okay, so ada setengah prop dia tak benarkan tuan-tuan trade news. Cuma kita tak galakkan. Okay, tim daripada saya sendiri, saya tak galakkan tuan-tuan untuk trade waktu ni sebab dia kan bahaya. Kalau tuan-tuan tak pandai, bahaya. Macam CPI semalam tak bahaya sebab kita dah tahu. Okay, so untuk mereka yang masih belum memahami tentang pergerakan, trade waktu news bahaya. Tapi Next Gen allow tuan-tuan untuk trade waktu news hanya di standard account sahaja. Alright, faham hanya di standard account saja. Dengar betul-betul tahu. Okay, dan seterusnya, apa lagi soalan yang penting dekat sini? Broker yang digunakan adalah broker Erante sendiri, Erante LLC. Kita tak pakai broker third party. Memang broker Erante juga sebab ini memang produk Erante. Dan seterusnya tuan-tuan, apa lagi? Adakah boleh gunakan EA? Boleh tuan-tuan, boleh. Kalau violate seperti biasalah. Okay, cuma apa yang perlu tuan-tuan tahu di sini, leverage ni nanti tuan-tuan boleh baca lah sendiri. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Yang paling penting bagi saya sebenarnya, terus terang untuk saya nak tahu sama ada boleh trade waktu news ataupun tidak. Saya suka waktu news. Okay, jadi itulah yang saya suka. Okay, dan saya boleh katakan semalam waktu CPI entry memang cunnya tuan-tuan, memang cung-cungnya. Bahasa tak baik tapi itulah saya nak ceritakan betapa dia punya smooth dia. Memang
entry je masuk. Oh, sedap tuan-tuan. Okay. So sebab tu ini adalah berita baik yang saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Saya tahu ramai yang mencari, bukan ramai yang mencari, ramai yang berkenan untuk trade. Yang sebelum ni pernah trade broker, mereka juga nak rasa pengalaman. Tapi saya kena ingatkan tuan-tuan, siapa yang masuk dengan saya ni, saya kena ajar sedikit yang ni nanti saya akan ajar tuan-tuan bagaimana kita nak make sure kita konsisten dalam trading. Okay, saya adalah seorang prop trader. Tuan-tuan. Saya memang sebelum ini saya trade dekat prop. Okay, saya ada funded account, saya ada VIP account, saya dah buat withdrawal setiap hari dengan prop. Okay, dan saya tak katakan kalau account broker tu tak best. Account broker juga best. Okay, nak best dua-dua ada. Saya ada dua-dua account dulu. Saya ada satu account dengan dekat broker, dan saya juga ada account dengan juga dekat prop. Jadi saya run dua-dua. So apa? Sebab kita nampak setup yang sama. Kenapa saya kena ambil dekat satu tempat je? Faham tak? Kita nampak setup yang sama, baik kita masuk entry di dua tempat yang berbeza, untung lagi. Faham tak? Sebab tu saya katakan, untuk tuan-tuan semua yang mana nak trade dekat prop, dah ada broker, jangan tinggalkan broker. Dengar betul-betul, jangan tinggalkan broker. Broker adalah salah satu cara untuk tuan-tuan tak perlu pening tentang DD, tak perlu pening tentang nak tunggu bila nak withdraw ke, bila nak pay out ke. Tuan-tuan boleh hentak sesuka hati tuan-tuan. Betul tak? Setuju tak? Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan, nak dapatkan account dengan prop, tak menjadi masalah. Dekat ruangan komen boleh tanya kepada saya. Oi, dah ada WhatsApp dah. Sabar tuan-tuan, sabar. Siapa yang WhatsApp saya tu sabar tuan-tuan, nanti saya cerita. Alright. Okay, jom kita pergi lagi. Okay, boleh tak hold position? Tuan-tuan boleh baca lah. Ada commission fees. Ni semua tuan-tuan boleh baca. Leverage nanti saya akan tunjukkan. Alright. Dan seterusnya tuan-tuan, ini kita ada 3 account. Okay, kita ada standard account, kita ada rapid challenge, dan kita ada ace challenge. Okay, so standard challenge ni dia ada 2 stage. Okay, so account dia daripada 5,000 sehingga ke 200,000. Okay, daripada 5,000 sehingga 200,000. Trading period dia unlimited. Dengar betul-betul. Tapi tuan-tuan kena ingat make sure dalam masa 90 hari kena ada satu entry. Dengar betul-betul, dalam masa 90 hari kena ada satu entry. Jangan tuan-tuan beli tinggal. Dengar Abang Hamdan. Abang Hamdan pula, minta maaf Abang Hamdan, tersebut nama pula. Saya nak kata nama lain, minta maaf Abang Hamdan. Okay, dengar betul-betul, walaupun trading period dia unlimited, tuan-tuan kena ingat, make sure dalam 90 hari ada satu entry. Right. Dan profit target untuk phase 1 adalah 10%, untuk phase 2 5%. Okay, so kalau tuan-tuan beli account 100,000, buat 10%, hanya 10% sahaja untuk phase 1, dan 5% saja untuk phase 2. Ingat betul-betul, dulu kami punya prop 8.5, so dia tak banyak beza pun, 10. Okay, drawdown limit 10 maximum drawdown, 5% daily drawdown. Okay, so kalau ada mereka yang nak tahu tentang drawdown ni, apa maksud dia ni, boleh WhatsApp saya. Alright. Alamak Abang Hamdan, salah orang, saya tersebut nama pula. Okay, leverage up to 100. Alright, dengar betul-betul, 100, 1/100. Mana yang pro punya memang kita pakai leverage 1/100. Okay tuan-tuan, ada 150 pun, tapi nanti lebih tepat lah tuan-tuan boleh baca. Minimum trading days kita ada 3 hari, dan profit split 80%. Ada soalan, WhatsApp saya dah tinggalkan nombor, nampak tu, register Erante Prop. Okay, dan seterusnya untuk rapid challenge tuan-tuan, yang ini dia punya stage tetap juga 2 sama, cuma drawdown dia dan juga profit target dia berbeza. Profit target dia 8% saja untuk phase 1, 5% juga untuk phase kedua, tapi drawdown limit 8% untuk maximum drawdown dan 5% untuk daily drawdown. Okay, leverage sama, minimum trading tak ada, dan profit split 80%. Kalau ada yang tuan-tuan nak tanyakan apa benda minimum trading days ni, nanti tuan-tuan boleh
PM saya, okay? Alright, dan seterusnya untuk Ace Challenge. Ini memang yang untuk power lah. Tuan-tuan boleh baca lah dekat sini, okay? Memang ni terus profit target. Kita tak ada stage 1, phase 1, phase 2. Okay? Kita terus kepada profit target sahaja, sebab dia dah, anda beli saja dah memang live. Betul tak? Dan seterusnya leverage up to 1/50, minimum trading days adalah 3 hari, dan seterusnya 80% untuk profit split. Lihat betul-betul drawdown limit 6% ya tuan-tuan. 3% untuk daily drawdown. Jadi tuan-tuan jangan ingat aku dah terus beli ni, aku dah boleh pay out terus. Jangan tuan-tuan. Ingat betul-betul dalam prop ini ada cara dia untuk kita trade. Dia sedikit berbeza. Jadi kalau nak tahu, tuan-tuan boleh join saya. Nanti insyaAllah kita akan ada satu team, satu channel untuk khas untuk prop sahaja. Saya tak nak campur-campur. Untuk networking saja. Sebab saya tahu networking mereka ni mungkin tak nak tahu pun pasal prop. Saya tahu nak buat network je. Betul tak? Kita lihat macam mana nanti. Okay? Tapi ini kenapa saya nak ajak sahabat-sahabat semua untuk join prop ni, sebab ada special promo tuan-tuan. Tuan-tuan WhatsApp saya akan guide tuan-tuan macam mana tuan-tuan boleh beli account ni. Kita ada promotion sebanyak 20% untuk standard account dan juga 20% discount untuk rapid challenge account. Okay? Tapi account terbagi kepada 3 sahaja yang ada promo, itu 50, 100 dan 200. Tuan-tuan kena ingat, account untuk 5K, 10K, 25K tak ada mahal sangat. Begitu tuan-tuan. Jadi kalau nak bagi apa? Diskaun macam alamak. Lebih kurang begitulah tuan-tuan. Tapi untuk 50, 100 dan 200 ada promotion di situ. Jadi kalau tuan-tuan yang mana berminat, bolehlah klik dekat komen tu. Nampak? Ada komen tu. Komen saya dah letak dah. Register Errante Prop. Klik je kat situ. Nanti saya akan guide tuan-tuan macam mana untuk register, nak klik mana kalau nak beli. Okay, jangan lupa tuan-tuan, untuk prop ni ada trial juga ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak test dia, nak rasa dia macam mana, best ke tak, dia ada trial juga ya tuan-tuan. Tapi jangan guna trial lama-lama. Saya ada seorang sahabat tu 3 tahun trial, tak faham saya. 3 tahun trial, bila nak masuk propnya? Trial, betul tak? Jadi jangan trial tu, buang masa trial. Saya tak nampak pula komen ni. Waalaikumsalam Puan Azlina Aziz. Wih, nama macam artis ni, macam teknik Ace, jangan sebut. Doi, hai. Okay tuan-tuan, so ini yang saya nak kata-kata kepada tuan-tuan, berita baik tuan-tuan. Ini serius berita baik, sebab saya tahu ramai bertanya, Cik Epul, ada ke prop? Prop mana yang sesuai? Sekarang saya hentikan soalan anda. Tuan-tuan boleh join. Saya kata serius, saya ada account dengan Next Gen, entry CPI terbaik tuan-tuan, tak tipu punya, tak ada lag punya. Dia bukan macam zaman dulu punya yang ada satu prop tu bila masuk je lag. Ni tak ada tuan-tuan, tak ada lag, zero lag. Saya dah letak gambar pun. Zero lag, 8.5, zero lag, serius punya. Okay, sebab tu saya katakan ini berita baik untuk mereka yang mencari prop. Okay, tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau ada account broker, ada juga account broker. Kalau ada account prop, adakan juga account prop. Kita ada 2 account lagi elok tuan-tuan, sebab dianya akan dijadikan backup. Jangan tertipu kalau kita dengar je, tak payah trade dekat broker, trade dekat prop. Jangan tuan-tuan. Saya ada pengalaman trade prop daripada 2000 masa mula-mula 2022. Saya start prop. Dah 3 tahun dah saya trade prop. Okay, so bagi saya, bukanlah nak kata expert, tetapi saya dah lalui selok-belok dan kita dah nampak dah prop ni bermain dengan nanti saya ajarlah. Okay. Alright. Okay, itu saya punya cara lah. Nanti maaf cikgu lambat join. Tak menjadi masalah. Okay, sebab boleh rewind, don't worry. Okay, so saya nak katakan kepada sahabat-sahabat semua, ini berita baik. Dapatkan account prop dengan broker Errante. Macam pelik kan? Sebab apa? Sebab yang saya paling suka salah satunya adalah dia menggunakan mana ni? Okay, platform dia ada MT5 dengan C-Trader.
Okay, MT5 dan C-Trader. So macam saya buka dekat mana? TradingView, betul tak? Dekat situ nanti bila saya login, saya ada login account dengan TradingView, ada C-Trader. So memang Erante ada sediakan benda-benda ni semua untuk klien-klien dia semua. Okay? Dan seterusnya, jika tuan-tuan dapat lihat apakah broker yang digunakan adalah Erante LLC. Alright, so memang gunakan Erante, tak gunakan broker yang lain. Alright, jadi saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua, ini berita baik. This is good news, tuan-tuan. Jadi dapatkan akaun prop bersama dengan Erante. Tuan-tuan boleh klik dekat ruangan komen. Saya ada sediakan satu link untuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh klik dekat situ. Dan seterusnya tuan-tuan boleh tanyakan kepada saya. InsyaAllah nanti saya akan letakkan tuan-tuan dalam satu grup untuk kita senang untuk bercerita bagaimana kita nak trade apa benda ni semua. Ingat, sebab prop ni dia ada cara dia sendiri. Okay, later part lah saya cerita. Okay, alright, jom kita pergi kepada kita punya sesi balik. Saya duk cerita dengan kamera padahal anda tak nampak pun muka saya. Okay, jadi okay kan berita baik itu, tuan-tuan. Saya katakan berita baik, memang berita baik. Sebab apa? Sebab dengan prop insya-Allah kita juga boleh berjaya. Dengan broker kita boleh berjaya, takkan dengan prop tak boleh berjaya. Benda sama je, tuan-tuan. Benda sama je. Janji jangan tergopoh gapah dan jangan terlalu tamak. Itu yang paling penting. Kita akan ada set kita akan ada checklist. Saya kalau trade dengan prop, saya ada checklist. Okay, broker pun saya ada checklist. Jangan salah anggap. Jangan salah faham. Salah anggap. Jangan salah faham. Tapi dengan broker ni, dengan prop berbeza sedikit. Alright. Okay. So sekarang ini kita akan bercerita ke manakah pergerakan untuk gold. Okay. So untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam pergerakan, sabar ya tuan-tuan, yang mana WhatsApp saya tu sabar. Sekejap lagi saya akan reply tuan-tuan, sebab sekarang ni handphone saya kat depan ni. Okay, tu nampak. Alright, jangan nanti saya WhatsApp tuan-tuan. Macam mana saya nak bercakap kan, nak reply, orang tengok apa benda ni tak profesionalnya. Okay, alright. Untuk pergerakan gold, sekarang ni habis prop. Kalau tuan-tuan nak tahu pasal prop, ingat, klik dekat ruangan komen. Saya dah sediakan ruangan komen tu. Kat sana tu saya dah sediakan ruangan komen. Jadi klik dekat situ. Nanti tuan-tuan boleh tanya kepada saya. Tu semua nombor saya. Alright. Nak join macam mana prop? Klik je. Nanti kan saya entertain tuan-tuan. Okay, saya sekarang ni buat live dulu. Jangan lupa, saya nak ajar Fibonacci juga ni. Alright, dengar dulu dengar pasal Fibonacci ni. Dan yang paling penting, dengar pergerakan dahulu. Alright, so sekarang ni tuan-tuan, untuk pergerakan gold, kenapa saya ada buat kenapa saya ada buat yang ini? Okay, ini adalah latest saya punya latest saya punya mapping. Dia kena break structure in order untuk dia menyambung penurunan. Kenapa? Sebab dia melengkapkan pergerakan. Tapi untuk pergerakan begini, kita perlu berhati-hati jika tiada momentum ke atas di sini. Nampak? Dia akan membuat penurunan. Satu tip saya nak ajar tuan-tuan. Dengar betul-betul. Satu tip saya nak ajar tuan-tuan. Bila dalam pergerakan yang mana tuan-tuan nampak macam ni tuan-tuan, jangan ambil kira yang sini, jangan ambil kira yang ini. Ambil kira dalam satu pergerakan. Yang ini pun tuan-tuan jangan ambil kira dahulu. Tuan-tuan ambil kira pergerakan yang begini. Dengar betul-betul dekat time frame 4 hours ke dekat time frame 1 hour. Jangan pakai time frame yang yang gedebuk-gedebak ni. Jaga-jaga. Okey, dengar betul-betul. Kalau 1 hour pun kita nampak juga pergerakan begitu, betul tak? Okey, sekejap siapa yang WhatsApp tu, sekejap tuan-tuan, bagi saya buat live dulu. Berita baik kan? Ramai ni berita baik tuan-tuan. Ni serius berita baik untuk mereka yang nak mencuba prop account. Mencuba prop account. Ya, betul faham. Saya minat nak join prop, betul. Sekejap lagi tuan-tuan, saya akan entertain tuan-tuan. Okey, habis je live kita akan bercerita tentang prop lah. Okey, so sekarang ni tuan-tuan, lihat betul-betul. Apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, bila dengar betul-betul bila ada satu pergerakan yang mana dia tak ada acuh tak acuh. Faham tak? Macam mana saya nak cakap? Dia bergerak begini.
turun, dia naik, dia turun, dia naik. Nampak ni? Dia turun, dia naik balik. Nampak? Bila terjadinya pergerakan begini dan seterusnya terjadi satu momentum panjang ke bawah ni, jangan cari buy. Dengar betul-betul, jangan cari buy. Abaikan buy tu dulu. Jangan cari buy. Ini satu tip saya nak ajar tuan-tuan, okey? Untuk malam ini kalau tuan-tuan nampak sebatang begini, jangan cari buy dahulu, okey? Tak kisahlah kalau tuan-tuan nampak dekat sini ada support Cik Epul. Memang kuat support ni, dia yang memulakan kenaikan. Jangan tuan-tuan, sabar dahulu. Dengar dulu penerangan saya. Kenapa? Sebab tuan-tuan kena ingat, dalam pergerakan alert wave, okey, dalam pergerakan alert wave, saya tahu sebab mungkin ada sahabat-sahabat, Cik Epul, saya tak belajar alert wave, jadi saya tak pakai alert wave. Tak apa. Sebab tu saya sharekan tips ini untuk sahabat-sahabat semua yang mana tak belajar alert wave, supaya tuan-tuan semua faham bagaimana kita melihat kepada pergerakan. Nampak tak? Bila adanya satu momentum kuat ke bawah, dia sebenarnya memberitahu kepada kita bahawa dia sedang membuat pergerakan wave ketiga. Walaupun saya tak ajar nombor dan abjad, tetapi at least tuan-tuan faham kan, dalam alert wave ada 1, 2, 3, 4, 5, correction ada ABC, betul tak? Cuma bila kita belajar tak pula diterangkan motif tu macam mana, correction tu macam mana. Jadi saya bertugas untuk fahamkan tuan-tuan semua bagaimana kita belajar alert wave melihat kepada pergerakan dan bukan nombor dan abjad semata-mata. Okey? Jadi bila pergerakan membuat momentum ke bawah ini, jangan cari buy. Saya tahu ramai trader-trader dia suka nak ambil peluang untuk cari buy waktu-waktu ini. Jangan tuan-tuan, bahaya, okey? Dia nak cuba lawan takdir namanya. Okey. Alright, so bila terjadinya satu momentum kekuatan ke bawah, biasanya yang naik ini hanyalah pergerakan untuk wave 4 di time frame yang kecil, okey? Dalam ataupun erti kata lain yang saya panggil sebagai fractal. Bila dia pecah saja dan seterusnya membuat kenaikan begini, dia nak turun bawah lagi. Jadi tuan-tuan boleh cari point untuk sell bila adanya kenaikan. Kalau dalam pergerakan alert wave, saya akan tandakan menggunakan Fibo retracement daripada bermulanya penurunan di sini sampailah ke atas sini. Nampak tak? Dia berada di 0.236. Ada possibility dia boleh naik sampai 382 saja. Ada possibility dia boleh touch saja 0.5 dan seterusnya menyambung penurunan ke bawah. Tapi bila dah sampai kat level-level ini, saya takkan cuba lagi cari buy. Sebab saya pernah terkena. Saya pernah cuba melawan takdir. Betul tak? Lawan takdir, ambil kau. Begitu je lah. So kawan-kawan kita yang kat sebelah ni, cikgu pun masuk lawan entry. Betul tak? Lawan arah. Saya pun masuk lah. Ini cerita benar tuan-tuan. Sebab bila kita trade prop ni, ni cerita prop pula. Betul tak? Ni pegang kereta. Bila kita cerita prop ni, macam-macam benda jadi tuan-tuan. Macam-macam benda jadi. Jadi sebab tu saya di sini bertugas untuk pastikan kepada mereka yang berminat untuk trade dekat prop, saya kena ajar tuan-tuan. Saya kena ajar tuan-tuan bagaimana, okey, untuk trade yang sebetulnya. Alright. So bila ada pergerakan untuk wave keempat, bermaksud akan terjadi pergerakan lagi ke bawah untuk melengkapkan wave dia. Faham Faham Nampak tak tu? Jadi kalau dalam alert wave, structure ini belum siap tuan-tuan, okey? Memang kita kalau Nostra lah, kalau kita gunakan Nostra, kita nampak structure tak siap. Sebab tuan-tuan kena ingat, untuk pergerakan correction dia mesti bergerak begini. Dia mesti bergerak begini, yang mana satu ini telah berjaya ditembusi. Dia perlu break, dia perlu ada break baru complete. Tak kisahlah dia nak break sikit ke, janji dia break. Okay, faham tuan-tuan? So dalam pergerakan alert wave, Nostra especially-nya, kita akan lihat kepada arah. Kita nampak pergerakan yang terjadi akan membuat penurunan. Sebab tu saya tulis dekat sini, break to complete structure. Dan jika ada tuan-tuan yang menonton saya punya perkongsian dalam bentuk PDF tu, kat bawah tu saya ada tulis pergerakan akan break dan seterusnya akan membuat penurunan sehingga ke kotak yang ini. Dia ada channel ni tuan-tuan, dia ada channel. Dan ini juga adalah bagaimana kita melihat kepada pergerakan. Okey, so sekarang ni saya akan padamlah semua benda-benda ni. Saya padam sekejap mapping saya ini. Saya dah save ke belum? Dah save kot rasanya. Sekejap ya tuan-tuan. Rasanya saya dah save dah
gambar ni. Kena ada, betul tak? Sebab dia break structure tuan-tuan. Okay, memang kita jangka dia break structure dan alhamdulillah dia break structure. Okay, bukan niat untuk action, tapi at least saya puas hati dengan saya punya mapping sendiri, dan sebab tu saya berkongsi mapping dengan sahabat-sahabat semua. Saya tak simpan mapping ini untuk kegunaan saya saja. Dengar betul-betul, saya tak simpan mapping untuk kegunaan saya saja. Saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua supaya sahabat-sahabat semua nampak arah dia. Okey, jom. Sekarang ini kita akan ambil kira Fibo. Kita ambillah pergerakan yang besar. So, kebiasaannya kita diajar tarik daripada bermulanya penurunan sampailah ke atas ini, kita akan dapat satu level di sini. Nampak ni? So, ini cara kita dapat satu level 1 dan juga 1, 2, 3, 6. Seterusnya tuan-tuan, apa yang selain daripada kita gunakan pergerakan yang besar ini, kita juga boleh gunakan pergerakan yang kecil di sini, yang mana kita akan gunakan Fibo extension tarik daripada bermulanya penurunan sampailah ke atas ini. Kita akan dapat satu level, iaitu antara 0.618 dan juga 1. Sekarang ni tuan-tuan boleh buka buku, cari wave 5, kebiasaannya berhenti di Fibo berapa, akan diberitahu bahawa kebiasaannya wave 5 dia berhenti kat 0.618 ataupun 1. Jadi dalam kotak yang sama juga seperti kita ambil kira pergerakan yang besar tadi. Faham tak? Saya ambil kira yang besar tadi dapat 1.00. Sekarang ni saya ambil pergerakan end of structure dia. Okey, yang ini saya tak boleh ambil lagi tuan-tuan. Dengar betul-betul. Yang di sini saya tak boleh kira lagi. Tunggu dia break baru saya boleh kira nanti. Nanti saya akan ajar tuan-tuan macam mana kita nak tarik Fibo yang sebenarnya. Alright. So sekarang ni kita dah nampak satu pergerakan berhenti dekat level yang sama. Jadi bila dia berhenti kat level yang sama, tuan-tuan cari sell sekarang dan jadikan TP di sini. Jangan tuan-tuan, jangan. Pastikan tuan-tuan ada confirmation dahulu, okey? Ini lagi baru cakap sell terus sell. Jangan. Sabar dulu tuan-tuan. Sabar, okey. Walaupun memang kita jangkakan akan ada penurunan, dengar betul-betul. Memang dijangkakan penurunan tapi sabar. Pastikan ada confirmation dahulu, okey? Jadi apa yang tuan-tuan dapat lihat, tarik daripada pergerakan yang terakhir ini sama juga. So sekarang ini saya perlu menunggu dia break. Bila dia break, dia akan membuat pergerakan wave 4 yang betul. Barulah saya boleh tarik lagi sekali. Dan seterusnya baru kita dapat ukur. Jadi rules nombor 1 tuan-tuan, dengar betul-betul macam yang saya bagi tahu tadi. Sebelum tuan-tuan nak tarik Fibo, dengar betul-betul. Pastikan break. Apa benda yang breaknya? Break dance. Kena pastikan dia break tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh kira Fibo dekat tengah-tengah macam ni. Tak boleh tuan-tuan. Nak ambil Fibo ni kan, contohnya saya nak ambil sebatang ni lah, Cik Epul. Boleh tak Cik Epul? Saya nak ambil sebatang ni saja. Jauh sangat, pastikan dia break ni. Okay, saya nak ambil sebatang ni Cik Epul, boleh tak? Tuan-tuan pun pergilah kira, ambil Fibo daripada atas, shadow atas ni sampailah shadow bawah. Jangan tuan-tuan, jangan. Okay, ini tak logik. Dia perlu break in order untuk Fibo itu aktif, ataupun at least lah tuan-tuan dapat accurate lah. Okay, at least dapat accurate. Sebab ada orang tanya macam mana kita nak dapatkan accurate. Kalau ikut saya, Fibo tak accurate, tapi tuan-tuan boleh lihat kepada pergerakan yang mana insya-Allah dia boleh jadi accurate. Itu je. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan nak tarik Fibo, dia buat swing, pastikan dia break ke bawah. Okay, kalau tuan-tuan nak tarik Fibo retracement, contohnya tuan-tuan nak tarik Fibo retracement, Cik Pul, saya nak tarik Fibo retracement dekat sini, sebab tu saya tarik Fibo. Okay, tuan-tuan kena ingat, dia perlu break. Jadi dia punya konsep, dia perlu break. Tuan-tuan tengoklah dia bergerak begini. Kan setiap pergerakan ini telah berjaya di break. Betul tak? Ni kan dia berjaya di break. Dia break. Okay, konsep dia kena break. Jadi bila dia break, tiba-tiba dia membuat swing balik ke atas. Waktu ini baru tuan-tuan boleh gunakan Fibo retracement. Barulah tarik. Okay, hatta pun kalau dia tak break lagi kawasan ni pun tak menjadi masalah tuan-tuan. Janji dia ada kekuatan menaik.
tarik je Fibo. At least tuan-tuan boleh nampak. Macam ni kan. Macam ni pergerakan yang ni. Kalau nak tarik Fibo, tuan-tuan tak boleh tarik Fibo daripada sebatang ini. Tuan-tuan kena lihat pergerakan dia, iaitu daripada sini. Ini dia tuan-tuan. Jadi dekat sini tarik dia sebab dia ada break kat sini. Nampak ni? Break di sini. Pergerakan ada break. Jadi break baru boleh tarik. Tak break jangan tarik. Begitu tuan-tuan. Okey, so pastikan dia break. So bila dia break ni barulah tuan-tuan boleh tarik, dan seterusnya tuan-tuan boleh tarik sampailah ujung, contohnya lah 0.618. Dengar betul-betul. Hari ini saya ada banyak soalan berkenaan dengan bagaimana, sebab mereka lihat bagaimana saya boleh dapat level 1.236 dalam story saya. Minta maaf kalau ianya mengganggu anda. Tapi itu saya nak ajar kepada tuan-tuan semua bagaimana kita nak tarik Fibo itu. Pastikan dia break. Nak tarik Fibo extension ke, nak tarik Fibo retracement ke, rules number 1 dia break. Tak kisahlah dia break macam mana pun. Contohnya, tuan-tuan nak tarik Fibo retracement, extension. Tarik daripada bermulanya penurunan di wave kedua, matikan di wave ketiga, dia break. Betul tak? Dia break. Jadi tuan-tuan boleh expect sampai level mana dia boleh membuat penurunan. So dekat sini tuan-tuan boleh nampak, okey, target 1. Bila dia break je level ini, dengar betul-betul once dia break je level ini, tuan-tuan dah boleh tarik Fibo extension untuk mencari wave 5. Sama seperti pergerakan yang terjadi sekarang. Sekarang saya tunjuk dekat chart, okey. Ni lukisan. Saya tak suka guna lukisan. Nanti orang kata, ajar wave pakai lukis-lukis, boleh lah, betul tak? tak. Minta maaf, saya gunakan live chart supaya tuan-tuan semua nampak. Okey. Kenapa saya tarik daripada bermulanya penurunan di sini tadi? Okey, saya tarik mana? Sini kan? Bermulanya penurunan sini dan saya matikan di sini. Betul tak? Jadi kita dapat 0.18 dan 1. Kenapa? Sebab adanya break tuan-tuan. Break dekat sini ada. Dekat sini pun dah sasah lah. Ada break, betul tak? So dekat sini ada satu pergerakan breakout yang terjadi, yang mana dia tak naik balik, dia tak lepas balik, ataupun dia tak masuk balik dekat zon sebelum dia. Jadi tuan-tuan boleh tarik tuan-tuan, okey. Kalau dia naik, itu berhati-hati sedikit. Okey, supaya nak cerita nanti lagi panjang. Jadi saya nak bagi yang mudah untuk tuan-tuan faham. Pastikan dia break. Alright. So, dalam pergerakan yang kecil ini pula. Okey, sekarang ni saya padam semula Okey. Bagaimana untuk kita cari Fibo extension? Tuan-tuan pun tariklah Fibo retracement. Okey, Cik Pul, sekarang ni saya nak tarik Fibo retracement untuk mencari wave keempat. Saya dah nampak ni, saya buat contoh tuan-tuan. Saya dah nampak ni wave 1, ni wave 2, ini wave 3, ini wave 4 dan wave 5. Okey, dengar betul-betul. Dengar betul-betul Kita bercerita daripada sudut elliott wave sebab ada nombor yang mudah untuk tuan-tuan nampak. Alright. So tuan-tuan pun ambil kira. Okey. So sekarang ni saya nak gunakan Fibo retracement. Saya nak cari wave 4. Yang wave 4 ni tak jadi lagi. Tak jadi lagi Ambil kira tak jadi lagi. So tarik daripada bermulanya penurunan ni sampailah kat sini. Sebab dia swing ni kat sini, betul tak? Dia main swing kat sini. Dia main sini. Tuan-tuan pun nak tunggu entry dekat 0.236. Sampai sini je, tuan-tuan pun nak cuba masuk entry, sell. Tapi dia naik lagi, betul tak? Tapi apa yang tuan-tuan perlu ambil kira sebenarnya dalam pergerakan correction, ialah dalam elliott wave ada correction kan? Tuan-tuan perlu ambil kira pergerakan Fibo yang terjadi, yang mana tuan-tuan akan tarik daripada bermulanya kenaikan dan seterusnya membuat penurunan. Lihat di level mana dia naik dan seterusnya dia reject. Sebab tu bila dalam mapping saya, perasan tak tuan-tuan, ada level 1 dan 1.236, betul tak? 1 dan 1236, 1, 1236. Tak biar cerita banyak-banyak. 1, 1236. Sampai je 1.236, reject, turun bawah, settle beberapa ribu pip. Bukan main ribu pip, betul tak? Saya pun tak tahu berapa ni. Ambil kira, jom kita kira. Daripada 1.236 ni sampailah ke bawah ini 800 pip, hampir kepada 1000 pip tuan-tuan. Point dia, bagaimana kita nak tarik Fibo, iaitu break tuan-tuan. Kena ingat dia perlu break. Dekat mana dia break ni Cik Pul? Saya tarik ni sampai 0.236, saya masuklah sell. Tapi apa terjadi? Dia naik, kena SL saya. Dia naik sampai sini. Point 100 pip. Saya punya SL 15 pip je saya ambil. Betul tak? 100 pip. Apa nak jadi Cik Pul? Bila kita lihat bagaimana kita nak tarik, ini terjadi break. Betul tak tuan-tuan? Ini jadi break. Nampak tu? Once dia break, tuan-tuan tarik Fibo. Once dia break, pastikan break, baru tuan-tuan boleh tarik Fibo. Kalau dia bermain dekat level yang ini, contohlah
Dia naik, dia turun dekat level ini saja. Okay, sebagai contoh, dia bermain-main di level yang ini, dia tak nak naik, dia tak nak turun. Sakit hati tuan-tuan. Saya pernah tengok macam tu, okay? Saya pernah tengok macam tu, betul-betul menyakitkan hati. Okay, dia naik sini turun, dia naik sini turun. Tuan-tuan tak boleh tarik Fibo lagi. Tak boleh. Jangan tarik Fibo sebab tak boleh. Okay, so bila dia terjadi macam ni, jangan tarik Fibo. Once dia break, tarik Fibo. Tukar kepada time frame yang lebih kecil. Adanya break, so tariklah Fibo. Bermulanya daripada kenaikan sampailah dia membuat swing ke bawah ini sampai 1.236 adalah pergerakan yang mana dia completekan correction, masuklah sell. Okey lah, kalau katalah lepas tu saya dah terlepas ni, macam mana Cik Epul? Okey, so terlepas, pastikan pergerakan ini seterusnya adanya break. So bila dia break, tuan-tuan boleh tarik Fibo retracement 0.5 dan 0.618. Tuan-tuan boleh tarik level untuk cari entry untuk sell lagi, yang mana kita namakan sebagai continuation. Bukan saya namakan, memang benda tu nama continuation. Tapi kita gunakan istilah menggunakan Fibo, menggunakan Elliott wave, nampak arah, kita cari pergerakan, pastikan dia break. Pastikan dia break. Benda yang sama tuan-tuan, kalau kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya kenaikan di sini dan seterusnya kita habiskan di sini, masuk ke dalam level 1 dan 1, 2, 3, 6, terlajak sikit dekat sini. Adakah yang betul kita tarik? Rupanya dekat atas ini. Nampak tak? Kalau kita salah tarik, tuan-tuan apa pergi tarik kat sini? Cik Pu, saya tarik yang ini sebab ini yang dia break ke atas. Tak tuan-tuan, lihat betul-betul dia break dekat area sini, so tuan-tuan kena tarik yang sini tuan-tuan. So nampak tak? 1, 2, 3, 6 dia reject tuan-tuan. Ini cara sebenar bagaimana kita menggunakan Fibo. Saya kena gerak-gerak sikit. Saya kalau dekat SQD saya akan bergerak-gerak sikit. Kalau kat sini saya nak dekat je dengan mic, betul tak? Jadi nampak tak tuan-tuan bagaimana kita nak gunakan Fibo sebenarnya? Tuan-tuan boleh tarik di mana-mana saja. Ada berbagai-bagai cara untuk tuan-tuan gunakan Fibo ini. Saya tahu ada cikgu-cikgu yang lain, master-master yang lain, dia orang gunakan Fibo yang berbeza sedikit. Tapi dengar betul-betul, saya gunakan standard sahaja. Standard Fibo sahaja, yang saya tak ada adjust, cuma saya tambah 1.236 sahaja dalam Fibo extension saya. Nampak kepala anak saya tu. Okey, jadi nampak tak? Akan ada penurunan lagi untuk gold sebab selepas terjadinya yang panjang-panjang ini, panjang-panjang turun lagi. Begitu. Sama je tuan-tuan. Kalau dia menaik, tuan-tuan lihat benda yang sama. Naik-naik benda sama tuan-tuan. Yang kenaikan yang kuat itulah dia membuat kenaikan yang kita panggil sebagai pergerakan untuk wave ketiga. Lebih kurang begitulah. Alright, so sekarang ini nampak tak bagaimana untuk kita, semua saya dah hilang, macam mana ni saya nak dapatkan balik saya punya mapping tadi. Okay, so faham tak? Siapa tak faham sekarang kena tanya. Bagaimana kita nak tarik Fibo extension, pastikan dia break. Okay, lagi satu saya nak ajar tuan-tuan. Bagaimana kita nak gunakan Fibo yang sebetulnya. Okey, jom kita tengok. Okey, tuan-tuan kena ingat satu benda. Pastikan tahu dia punya arah dahulu. Okey, sebab arah ini yang tuan-tuan akan gunakan Fibo nanti untuk jangkakan ke mana dia boleh naik ataupun ke mana dia boleh turun. Faham tak? Kalau tuan-tuan gunakan Fibo sebelum tuan-tuan dah tahu jika tuan-tuan gunakan Fibo sebelum tahu arah, insya-Allah tuan-tuan akan gagal. Okey, dengar betul-betul. Jika tuan-tuan gunakan Fibo sebelum tahu arah, insya-Allah tuan-tuan akan gagal. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak tahu arah dia. Jadi apa guna tuan-tuan tarik Fibo? Faham tak? Okey, so bila tuan-tuan dah tahu arah dia ke mana, sama ada terjadi kenaikan ataupun penurunan, gunakanlah Fibo yang sebetulnya untuk kita jangkakan sampai level mana dia boleh membuat kenaikan, sampailah 1.618 atau naik turun balik kat sini, tak menjadi masalah. Ini pergerakan dia, apa yang kita nampak. Okey, dan seterusnya kalau dekat sini pun. Tapi ni sekarang ni tiba-tiba dia membuat penurunan Cik Epul. So saya nak tarik macam mana sekarang ni? Ini yang menjadi persoalan kepada kita, yang mana kita tak pasti nak tarik dari mana. Ingat, dengar betul-betul. Pastikan dia break.
Okey. So kalau dia break, bagaimana kita nak tarik? Bermulanya penurunan sampailah dia membuat swing, betul tak? Bila dia swing, dia akan break, betul tak? So bila dia break ini, matikan dekat tempat yang mana dia bergerak ke bawah dan tuan-tuan akan dapat lihat pergerakan yang betul. Tapi bila kita nak tarik Fibo, adanya pergerakan begini, pastikan tarik daripada level yang terakhir, struktur yang terakhir untuk kita dapatkan satu poin yang cantik untuk kita masuk entry. Jadi arah kita dah jumpa, the whole structure kita perlu faham. Itu sahaja tuan-tuan. Bila the whole structure itu kita faham, insya-Allah tuan-tuan tarik Fibo, insya-Allah tepat. Insya-Allah tuan-tuan akan nampak, ui, ngam-ngam dia pergi. Kenapa dia pergi ngam-ngam? Apa yang kesilapan yang terjadi? Betul tak? Kenapa dia boleh pergi ngam-ngam? Begitulah. Lebih kurang begini tuan-tuan. Dalam mapping yang pernah dikongsikan sebelum ni, bila kita tarik sampailah ke bawah ini, kita jangkakan akan terjadi kenaikan sampai level 0.618. Once dia break, dia akan terus naik atas. Apa yang kita tak nampak adalah bila kita gunakan Fibo extension, sampailah level ini, dia naik sampai 1236. Lihat betul-betul tuan-tuan. Bila kita tarik ni, daripada atas ni, ini atas tau, atas sebab dia nak break tu, ingat, jangan lupa. Kita dapat level 0.618. Nampak ni? Nampak? So bila dia sampai 0.618, dia break lah, means dia akan naik lagi. Kita terlupa satu benda, bahawa kita kena gunakan Fibo extension untuk cari ini. Cari benda Allah ini untuk kita jadikan dia satu lagi confirmation dalam trading system kita. Satu saya katakan kepada tuan-tuan semua, dalam menggunakan Fibonacci, kita boleh gunakan sebagai confirmation dan juga kita boleh gunakan sebagai confluence kepada kita. Confirmation kita gunakan dengan Fibo retracement. Kita tarik Fibo retracement, dapat satu level iaitu 0.618. Nampak ni? 0.618. Jadi itu kita punya confirmation dahulu, yang mana kita nak lihat apakah yang akan terjadi. Betul tak? Jadi saya tandakan dahulu. Nampak tuan-tuan? Tarik sampai sini. Ini 0.618. Sekarang saya akan padam Fibo retracement. Jadi tuan-tuan ada satu level. Lepas tu tuan-tuan tengok, dia boleh naik sampai mana pula? Barulah kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya kenaikan sampailah ke atas sini. Sorry, minta maaf. Kena yang sini. Dan kita akan dapat satu level. Mana pula saya tarik tadi ni? Sini. Dan kita akan dapat satu lagi level yang mana ianya bergerak, membuat pergerakan dan seterusnya dia akan touch sampai ke 1.236. Inilah yang sepatutnya kita masuk entry untuk kita dapatkan pucuk ke akal ke jangan. Yang penting kita nak tahu ada rejection ataupun tidak. Itu yang paling penting tuan-tuan. Jadi dalam penggunaan Fibo, seeloknya tuan-tuan gunakan dua-dua sekali. Faham tak? Tuan-tuan gunakan dua-dua sekali. Yang pertama tuan-tuan boleh gunakan Fibo retracement dan seterusnya tuan-tuan boleh gunakan Fibo extension. Nampak ni? Kalau dia break, kita akan tarik Fibo selepas dia swing. Ingat tau? Contoh katakan dia turun, dia break sini. Sebagai contoh, ini yang saya selalu buat dalam mapping, kita nak jangkakan pergerakan ke hadapan. So, katakanlah dia break. Dia break sampai sini, lepas tu baru dia membuat kenaikan. Tuan-tuan kena tarik Fibo extension daripada wave kedua ataupun di sini tadi ni, sampailah di mana dia membuat swing ke atas dan matikan dia sampai ke atas ni. Tapi tuan-tuan kena ingat, dia kena break dahulu. Dia kena break. Dah atas ni break, bawah ni break, lagi cantik pergerakan dia. Tapi kalau tak nak tunggu dia break, tak menjadi masalah. Cukup sekadar pergerakan yang dah break ini, sampailah dia membuat swing, lepas tu tiba-tiba dia membuat penurunan, tuan-tuan dah boleh standby, tarik Fibo extension, jangkakan sampai mana pergerakan dia. Jadi dekat situ tuan-tuan nak buat apa? Nak swing ke, nak apa ke, terpulang kepada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau ikut mapping yang telah disediakan sebelum ini, dia boleh bergerak 900 pip, 1000 pip. Takkan 100 pip kita tak boleh ambil? Betul tak? 100 pip cukup untuk kita yang biasa-biasa trade ini. Tapi kalau kita dapat swing sampai 500-600 pip, itu adalah terbaik tuan-tuan. Itu adalah salute punya pergerakan. Alright? Faham tuan-tuan? Itu cara kita tarik Fibo. Pastikan dia break. Bila dia break, baru kita nampak pergerakan. So untuk menentukan pergerakan ke hadapan ataupun trend dia, trend sini, kita akan gunakan Fibo
extension. Okay, Fibo extension tak boleh lari, memang kita akan gunakan Fibo extension. So trend ke depan FE extension. Okay, haus saya, tak minum lagi ni. So main dia ke atas Fibo extension. Bila dia membuat retracement, baru kita gunakan Fibo retracement. Dengar betul-betul baru kita gunakan Fibo retracement dekat sini. Jadi pergerakan yang ini, bila dia membuat correction, kita akan gunakan Fibo retracement. Okay, kita type kat sini pula, retracement. Alright, faham Sebentar tuan-tuan, sebentar, ada lagi, jangan keluar dulu. Dah tahu dah, exit. Jangan. Okey, dalam pergerakan correction, ini antara perkara yang saya akan ajar dalam Nostra. Ni correction korektif tuan-tuan. Okey, dalam pergerakan korektif, kalau tuan-tuan nak cantikkan tuan-tuan punya entry, Fibo retracement tuan-tuan campur dengan Fibo extension. So dekat sini tuan-tuan akan dapat confluence, confirmation seperti yang saya tunjukkan tadi dekat sini. Kita ada Fibo retracement, kita ada Fibo extension, betul tak? Kita ada Fibo retracement, kita juga ada Fibo extension, betul tak? So dekat sini tuan-tuan dah dapat satu level yang tuan-tuan akan nampak dia naik sampai mana. At least daripada 0.618, tunggu dia buat kenaikan sampai ke 1.236, baru tuan-tuan akan yakin untuk masuk entry. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dah nampak arah pergerakan membuat penurunan ke bawah, yang mana dia tak nak pun membuat RBR selepas terjadi pergerakan yang ini, dan seterusnya dia tak berjaya break. Betul tak? Betul tak? Faham tak? Kalau dia nak membuat kenaikan, dengar betul-betul dalam pergerakan yang ni, dia turun, lepas tu dia naik, betul tak? Dia naik. Di sini dah terjadi break, betul tak? Kalau betul dia nak sambung kenaikan, dia perlu buat rally, base rally lagi sekali, barulah yakin. Tapi apa yang terjadi di sini, dia terus membuat drop terus. Ni, nampak? Dia terus buat drop. So bila buat drop ni, dia dah bagi tahu kepada kita bahawa saya nak turun, tak ada masa nak naik. Jadi jangan buang masa cari kenaikan. Kalau betul dia nak buat kenaikan, dia perlu jadi lagi sekali rally ke atas, barulah betul. Yang ini saya selalu namakan sebagai momentum, iaitu kita melihat adanya kenaikan-kenaikan yang mana setiap pergerakan ini dia tak langgar pun sebelumnya. Jadi rally base rally lah, betul tak? Istilah dia begitu supaya tuan-tuan semua faham. Sebab dia dah break resistance sebelumnya, kenapa dia tak sambung membuat rally base rally ataupun rally ke atas lagi, tapi dia terus sambung penurunan ke bawah. Jadi kat sini kita dah nampak arah kenapa kita perlu cari entry untuk buy, walhal tak ada base pun yang terjadi untuk membuat kenaikan ke atas. Faham Faham tak? Baru nak tekan sell layer, tekan unta. Tuan unta padang pasir, tekan. Okey, so sekarang ni masa untuk saya bertanyakan anda soalan. Saya tak pasti sahabat kita Tuan Nazar kot yang ada daripada seberang bertanyakan tentang Fibo. Ada ke? Kalau ada, tolong tanya sama ada faham ataupun tidak. Apa yang saya nak minta sekarang, kalau faham tekan 1, tak faham tekan 2. Faham tekan 1, tak faham tekan 2 tentang Fibo. Fibo ini kita gunakan bukan sekadar melihat kepada retracement saja, tapi daripada extension saja, extension juga. Faham tak? Tuan-tuan kena ingat satu benda. Dalam pergerakan correction, okay, contoh correction dia buat correction. Tak boleh. Ini adalah motif. Kalau dalam Elliott Wave kita panggil 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, so kita ada 5 kenaikan. Cik Pu, cukup 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya ajar Elliott Wave yang biasa. Okey, lepas tu dia akan membuat correction. Betul tak? Dia akan bergerak membuat A, B dan C. Okey, so apa yang kita biasanya buat, kita akan gunakan Fibo retracement, tarik daripada bermulanya kenaikan sampailah ke atas ni. Okey, di mana dia telah lengkapkan pergerakan dia. Lepas tu tuan-tuan pun tunggulah dekat 0.618. Anda pun siap pasang buy, PO buy. Sekali tak kena. Kenapa tak kena tuan-tuan? Sebab kita
perlu gunakan Fibo extension untuk melihat sampai level mana dia boleh membuat penurunan. Tuan-tuan kena ingat tu, dia perlu ada juga Fibo extension sebab ingat correction juga ada pergerakan ke hadapan. Jangan lupa, correction juga ada pergerakan ke hadapan, betul tak? Yang mana dia bergerak dalam A, B dan C. Waktu dia nak jadi C inilah tuan-tuan carilah gunakan Fibo extension, iaitu melihat kepada pergerakan ke hadapan untuk correction yang mana nak lengkapkan wave C. Okey, faham tak? Itu konsep elok wave yang mudah untuk tuan-tuan faham. Tapi kalau ikut saya akan ajar cara yang berbeza supaya tuan-tuan semua lebih memahami kepada pergerakan. Okey, betul tak? Betul tak? Okey kan? Faham tak? Faham tak? Nampak Tuan Unta? Tuan Unta pula. Abang Hamdan dah tekan 1 dah. Abang Hamdan tekan 1. Yang lain ada tak? Tahniah Abang Hamdan. Masuk entry dapat $1,000. Hoi, tersebut lagi. Minta maaf Abang Hamdan. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Okey, ingat walaupun correction ada juga penggunaan Fibo extension. Jangan lupa. Ianya diperlukan untuk tuan-tuan dapat melihat sampai mana pula C tu nak siap sebab dia bergerak dalam pergerakan dia. Sama juga seperti yang terjadi sekarang untuk gold, iaitu dia juga bergerak minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Okey, apa yang kita nampak? Pergerakan membuat penurunan. Jadi kalau nak ikut kata besar dia, kalau nak ikut kata mudah dia, okey, lebih mudah kalau kita katakan begini, iaitu untuk pergerakan correction dia membuat pergerakan untuk A, B dan C. So sama tak? Sama kan? Bila nak buat C ni ada pergerakan ke hadapan yang perlu kita tahu. So bila kita nampak, insya-Allah kita jadikan dia sebagai pergerakan. Begitulah dia. Okey. Saya tak nampak ni nama, saya tak nampak komen, minta maaf. Jauh sangat skrin saya. PO 1.236, stop loss 1.18. Boleh tuan-tuan, boleh, tapi pastikan jangan, sebab tuan-tuan kena ingat satu benda. Okey, kalau kita tarik Fibo extension, okey, ataupun Fibo retracement lah, contohnya begini. Okey, ini saya lukis je tau. Dengar jarak di antara 1 dengan 1.236 akan jadi jauh. So yang itu kena berhati-hati sikit. So sebagai contoh dalam pergerakan yang terjadi sekarang, kita ambil satu pergerakan yang besar. Okey, so dekat sini sampailah ke atas. So kita ada 1.236. Sekarang ukur jarak SL kita daripada 1.236 sampai ke 1.618. Itu dia. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Kita bukan kira macam tu. Betul tak? Kita tak kira macam tu. Kak Nisa full margin. Ya, betul. Nisa tu dia satu. Alhamdulillah, saya bet Nisa faham. Jangan PM lagi tak. Tak. Boleh. Anda dibenarkan untuk PM saya. Don't worry. Okay, InsyaAllah saya akan menjawab sebaik mungkin. Tapi ingat, kita tak cari SL begitu, melainkan kalau dia punya pergerakan kecil. Tapi insyaAllah tak kecil. Okay, sebab 1236 dengan 1.618 sendiri, dia punya pembahagian dia sendiri dah jauh. Betul tak? Fibo ini berkaitan dengan kenaikan yang adanya, bagi lebih kurang begitulah. 236 dengan 618 kan jauh. Okey, faham Alright. Ada soalan tak? Tu dia gelap besar tu. Tuan Amirul Izwan. Terima kasih Tuan Amirul kerana sudi menonton live saya pada malam ini. Alright. Okey. Jadi siapa ada soalan, cepat. Inilah masanya untuk bertanyakan soalan sebenarnya. Okey. So sementara kita nak bertanya soalan, izinkan saya minum sekejap, boleh Sekejap je, kering dah ni. Kering pula. Okey. Mana saya nak bagi tahu tadi? Instant withdrawal sekejap gatalnya tekak. Okey. Minta maaf tuan-tuan, dengar bunyi minta maaf. Yang ni memang clear sikit mic ni. Sebab terlalu dekat dengan saya. Okey. So sekarang ni saya akan ulang balik lagi sekali.
kepada sahabat-sahabat semua yang berminat untuk join next gen funding, bolehlah WhatsApp saya. Okay, so sekejap lagi bila saya dah habis nanti, insyaAllah nanti saya akan reply tuan-tuan Okay, don't worry, insyaAllah kita akan berjaya bersama-sama dengan broker dan juga dengan prom. Okay, jangan fokus satu saja, kita fokus kepada banyak-banyak account tu kan terbaik, betul tak? Okay, dengan broker pun kita profit, dengan next gen pun kita profit, insyaAllah. Okay, faham Jadi saya boleh katakan lah, untuk next gen ni saya dah cuba, walaupun belum lepas lagi phase kedua, tapi tak apa tuan-tuan, sebab memang terbaik dia punya execution dia, semua terbaik bagi saya lah, sebab kita dah pernah trade. Okay, even yang saya ada gunakan sebelum ini pun tak cantik macam ni tuan-tuan, tak cantik. Ini terus terang saya katakan, memang entry dia ngam-ngam, memang cun punya lah, saya boleh katakan memang nice lah, lebih kurang begitu. Jadi kepada tuan-tuan yang memang nak, insyaAllah boleh. Kita ada soalan. Okey, bagus soalan tuan. Tuan Ahmad Syarazi. Okey. Mana kita punya screen ni? Okey. Ya tuan-tuan, soalan dia adalah, adakah dia kena masuk dalam kotak ini ataupun tak perlu, betul tak? Okey, dengar betul-betul. Kiraan kotak ini, dengar betul-betul kiraan kotak ini berdasarkan daripada pergerakan yang besar, iaitu yang di atas ini. Okey, nampak ni? Saya ambil kira Fibo extension daripada bermulanya penurunan membuat kenaikan di B ni tadi, untuk saya jangkakan C ni siap. Ini kita panggilkan sebagai penarikan Fibo di struktur yang besar. Dengar betul-betul. Kita nak betul-betul dapatkan exact ataupun dapatkan zone yang cantik, kita kena ambil kira Fibo yang di sini. Okey, yang di sini. Kenapa? Tuan-tuan kena faham, dalam alert wave dia ada wave. Dia memang bergerak dalam wave. Okey, setiap wave ini dia ada karakter dia, dia ada personality dia. Yang mana tuan-tuan ni kena faham. Senang cerita, alert wave ni macam perempuan. Okey, dia ada je dia punya sorry, bukan perempuan minta maaf Puan Nisa. Puan Nisa kata alert wave perempuan pula. Bukan, dia ada karakter dia sendiri. Habis saya. Okey. Dia ada karakter dia, iaitu sama ada pergerakan dia ni, dia nak buat macam acuh tak acuh ke, ataupun dia entam je. Okey, so bila pergerakan yang sebenarnya untuk mencari Fibo, menggunakan Fibo adalah di sini. Ini yang paling betul sekali. Okey, jadi untuk menjawab Tuan Syarazi, ini kotak ini saya ambil kira daripada besar. Tapi tuan-tuan semua kena kira daripada pergerakan ini. Sebab tu saya katakan, kalau nak paling cantik, saya kena tarik yang ini. Saya nak lihat break ini, saya boleh gunakan penarikan tadi ini sampai ke level yang ini. Faham tak? Iaitu kita akan lihat nanti pergerakan yang terakhir ni. Sebab dalam pergerakan terakhir ni ada wave dia sendiri. Okeylah, senang cerita. Untuk Nostra kita akan gunakan kotak dan belon. Minta maaf terlanggar mic. Kita akan gunakan penggunaan kotak dan belon. So kita ada belon dan kita akan ada kotak. Kotak ini kita kena pastikan pergerakan dia tak masuk balik. Yang ini dia tak boleh masuk balik, dia tak boleh sampai sini. Kalau dia sampai sini bermaksud ada possibility akan terjadi kenaikan, tetapi dia membuat penurunan. Bila dia swing, dia tak boleh naik balik. Okey, so ini kita ada satu kotak. Bila ada satu kotak, dia akan membuat satu lagi belon. Okey, so belon ada, kotak ada, belon ada, kena break. Dan seterusnya kita ada kotak lagi sekali. Nampak ni? Okey, so bila ada pergerakan yang mana menunjukkan bahawa terjadinya belon dan kotak, dan seterusnya kotak ini telah di break, seperti yang kalau Tuan Nazim ada Tuan Nazim pun ada bertanyakan soalan ini. Nampak tak? Bila dia break, kita kena ambil kira
belon dan kotak yang terjadi di sini. Benda yang sama juga perlu diambil kira. Jadi kalau bila ada belon dan kotak, bermaksud ada penggunaan fibo. Bila ada penggunaan fibo, kita kena tarik fibo. Dalam pergerakan yang kecil ini, kita akan dapat dia punya exact level. Faham tak Tuan Syahrazi? Itu cara dia. Okay. Kalau kita nak ambil kira yang besar, yes, saya boleh letak je kotak kat sini sebab saya ambil kira daripada struktur yang besar. Tetapi rahsia sebenar dia, you kena cari di pergerakan yang terakhir ini. Dia bukan rahsia lah, saya memang kongsi je dengan semua. Siapa yang kata tu rahsia, tak baik lah. Benda ni semua boleh belajar, betul tak? Jadi ini sebenarnya yang mana tuan-tuan kena cari fibo sebenar untuk pastikan adakah dia akan masuk kotak ini ataupun tidak. Tapi sebelum dia masuk kotak ini, tuan-tuan kena pastikan bahawa di atas ini complete structure dia. So bagaimana untuk melengkapkan ataupun nak tahu pergerakan complete ataupun tidak, yang itu nanti saya ajar dalam grup saya ke ataupun dalam channel saya ke. Itulah nak ajar sekarang tak sempat tuan-tuan. Nanti kita bercerita sampai pagi. Alright, jadi faham Tuan Syahrazi? Itulah dia untuk menjawab persoalan kepada Tuan Syahrazi. Tuan Syahrazi ni memang selalu join live saya dan selalu ada mengikuti mapping saya. Terima kasih Tuan Syahrazi. Best lah. Best lah. Tak apa. Nanti saya tanya Max, okey tak? Alright. Mana tahu lah dia marah. Tahu tak Max? You tahu tak Cik Apple cakap wave ni cuba. Manalah tahu kan. Alright. Ada apa-apa soalan lagi tak? Belon dan kotak kira 1, 2, 3, 4, 5 ke? Ya, betul. Cuma bagaimana kita nak pastikan penggunaan dia di tempat yang betul. Itu yang paling penting tuan-tuan. Ingat tak semuanya tuan-tuan boleh ambil belon dan kotak. Boleh tak jadi belon dan kotak? Kalau tuan-tuan ada menonton sebelum ini, yes, saya ada ajar bagaimana kita ambil kira belon dan kotak. Yang itu tuan-tuan kena rewind balik video sebelum-sebelum ini. Alright? Okay, ada apa soalan lagi? Silakan. Terima kasih Tuan Wildan kerana bertanyakan soalan. Yes, betul. Itu betul. Belon motif, kotak korektif. Ya, betul Tuan Unta. Amboi, mentang-mentang dia dah start mengajar orang. Dia dah boleh ajar lah lepas ni. Bagus. Itu yang saya nak. Saya nak apa sebenarnya tuan-tuan? Orang yang boleh mengajar Eloquence Nostra. Memang terbaik tuan-tuan. Saya nak itu je. Tak perlulah saya nak bermegah mengatakan bahawa saya seorang trader yang hebat kalau saya tak dapat melahirkan trader yang dapat mengajar apa yang saya ajar. Itu lebih hebat tuan-tuan. Okay, faham tak? Right. Jadi Tuan Unta, kita ada Tuan Unta, kita ada Tuan Hakim, Tuan Azim, Puan Nisa, nanti Abang Hamdan. Okay, semua saya harap akan menjadi salah seorang pengajar. Gitu. Kita dah boleh cover banyak tempat dah. Ipoh ada seorang. Mana? Sepang ada seorang. Gombak ada seorang. Kan best gitu. Betul tak? Tuan Hakim Kajang ada seorang. Apa dah kita conquer semua. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Come on guys, ada apa-apa soalan ke? Maaf saya minta maaf. Saya makan gula-gula sebab batuk. So saya kena hilangkan batuk ni. Dia tangkap dekat dada. Saya dah cuba dah. Seperti Tuan Azim ada bagi tahu kepada saya, ada seorang sahabat bagi tahu saya, cuba makan brokoli. Saya memang suka brokoli lah. Saya cuba dah, saya layur ni semua daripada daripada letak garam sampai tak letak garam, tapi tetap batuk juga. Saya rasa vape kot. Saya mungkin rasa vape kot. Mungkin lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak tuan-tuan? Jika tak ada soalan, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Dan selepas ni, jika diberi kesempatan, insyaAllah saya akan berkongsi mapping setiap hari. So, kepada sahabat-sahabat semua yang masih belum follow saja saya, Saiful Zain. Di Facebook saya, Saiful Zain. Dan saya juga ada YouTube yang mana saya kongsikan video penerangan. Ingat bila saya buat mapping, kebiasaannya saya buat video penerangan. Tapi dah 2 mapping yang saya buat, Isnin dan Selasa, saya tak dapat sediakan video penerangan. Sebab satu mapping tu awal pagi, satu mapping tu pun pukul 2.50 pagi. Jadi saya tak sempat sediakan video penerangan. Tapi ingat, setiap mapping saya akan buat video penerangan. Saya akan terangkan kenapa di level ini kita jadikan dia ni, kenapa di level itu. Semuanya saya letak dekat
dalam YouTube saya. Okay, dalam YouTube saya punya YouTube adalah The Santai Instructor. Okay, ni saya punya YT saya. Okay, manalah tahu kan, ada yang siapa Mamat ni cakap tak berhenti bising, manalah tahu kan, manalah tahu. Kita mana tahu, betul tak? Kalau Facebook saya adalah School of Errante, sekolah Errante. Ni FB page. Habis je gula-gula, dia mulalah. Okay, FB saya adalah Saiful Zain. Alright, so kepada sahabat-sahabat semua, biasanya kalau saya ada buat mapping, saya akan kongsikan dalam page saya, dalam FB saya, dalam grup mana-mana ke, saya akan kongsikan saja kepada semua supaya lebih ramai mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Dan bila saya buat video, saya akan letakkan di dua tempat ini, sama ada di Santai Instructor, sama ada pula saya akan letak di Santai Instructor dan juga di School of Errante. Jadi kepada tuan-tuan semua, insyaAllah kalau saya buat video, saya buat mapping esok, saya akan sediakan sekali video. Okay, supaya, kenapa saya sediakan video penerangan? Supaya tuan-tuan lebih faham kepada mapping yang telah disediakan. Kita boleh keluarkan mapping, kita boleh buat analisa, kita boleh tunjukkan kepada semua, tapi tanpa penerangan, orang susah nak faham. Sebab tu saya punya konsep daripada dulu, saya akan buat mapping, saya akan buat video penerangan. Saya akan buat mapping, saya akan buat video penerangan. Sebab daripada mapping saya tak boleh bagi tahu, daripada lukisan saya tak dapat bagi tahu sampai ke mana arah market. Hanya sekadar penulisan, tuan-tuan semua susah untuk digest, susah untuk visualize. Okay? Sebab hanya dalam tu je, hanya baca saja. Tapi bila saya sediakan video penerangan, tuan-tuan melihat, membaca dan juga mendengar. Ianya akan lebih melekat dalam minda anda semua. Sebab tu saya tekankan 5 adab yang paling penting. Yang pertama adalah melihat, tuan-tuan. Adab pertama, belajar melihat. Adab kedua, belajar membaca. Adab ketiga, belajar mendengar. Adab keempat, belajar praktiskan. Dan adab kelima, belajar adalah kongsikan. Jadi saya sediakan 3 adab yang pertama untuk sahabat-sahabat semua supaya mudah faham. Saya kongsi kepada semua. Saya tak tahu pun anda siapa, saya tak kenal pun anda siapa, tapi saya tetap akan berkongsi kepada anda semua supaya anda semua faham. Okay? Saya buat mapping, saya tak suka biar macam tu saja. Dia macam tak sampai. Macam tu, faham tak? Dia tak sampai. So saya nak pastikan bila start mapping ada video penerangan. Sebab saya nak sediakan 3 adab supaya tuan-tuan semua faham. So, tuan-tuan semua dapat melihat kepada mapping yang saya sediakan dalam dalam image tu. Tuan-tuan boleh baca setiap nota yang saya tulis, dan seterusnya saya sediakan video sekali terhadap mapping, penerangan terhadap mapping yang saya sediakan supaya tuan-tuan dapat melihat, membaca dan mendengar. Oh, ini maksud dia, kan? Faham tak? Itu sebenarnya konsep ataupun adab belajar yang paling betul sekali, tuan-tuan. Yang paling betul yang tuan-tuan kena buat. Yang mana jika tuan-tuan belajar, tuan-tuan kena ada pengajar yang mengajar begitu. Jika tuan-tuan seorang pengajar, tuan-tuan kena mengajar begitu. Barulah betul, barulah ikhlas. Betul tak? Barulah benda tu melekat. Benda ini akan berpanjangan. Kita cerita nak berpanjangan, tapi bila mengajar tak dah tak baik. Okey. So ada apa soalan lagi tak, tuan-tuan? Nostra mendunia. Ya, betul, insya-Allah, tuan-tuan. Okey. So ada apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa, minta maaf. Saya main-main je tadi tu. Saya bukan apa. Saya tahu semua pengajar adalah bagus. Semua pengajar memang ada cara mengajar mereka, dan cara mereka mengajar juga mudah difahami. Cuma cara saya begitu, tuan-tuan. Cara saya akan berkongsi mapping, saya akan buat video sekali. So tuan-tuan semua dapat melihat mapping, tuan-tuan juga dapat mendengar apa yang saya kongsikan. Alright? Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu sajalah yang saya nak kongsikan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, saya tak ada niat, saya hanya bermain-main saja. Okey. Dan seterusnya, ingat tuan-tuan, kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan prop account, boleh WhatsApp kepada saya. Saya dah letak nombor dekat bahagian komen. Dan juga berita lagi satu yang baru adalah MetaTrader 5 dah disediakan
account Sen. Jadi kepada mereka semua yang mana pernah WhatsApp saya tu tanya pasal MT5 ada account Sen ke tak, inilah masanya untuk tuan-tuan WhatsApp saya balik. Betul tak? WhatsApp saya. Waktu tak ada, tuan-tuan tanya. Waktu dah ada, tuan-tuan tak ada. Okay. Alright. So far itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Thank you Master untuk kelar ini. Terima kasih Abang Zaudin. Abang Zaudin, lama tak jumpa Abang Zaudin kan? Lama tak jumpa Abang Zaudin. Sama-sama Abang Hamdan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Abang Hamdan. Okay. Terima kasih juga Abang Zaudin. Lama kita tak berjumpa. InsyaAllah satu hari nanti kita minum sama-sama lah. Tapi tak nak lah, sana jauh kan. Terima kasih sama-sama Tuan Firdaus Hussein. Tuan Firdaus Hussein banyak juga bertanyakan dan juga nak tahu belajar semua. Terima kasih Abang Tuan Firdaus. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti saya sentiasa mendoakan sahabat-sahabat semua untuk profit. Tapi yang paling penting sekali adalah tuan-tuan semua mudah untuk belajar. Tak kisah belajar apa-apa pun dengan betul-betul. Tak kisah nak belajar teknik apa, tak kisah nak belajar teori apa, tapi mudah untuk tuan-tuan faham. Saya sentiasa mendoakan kepada mereka di luar sana, termasuklah student-student saya yang mana saya tak anggap student pun sebenarnya, saya anggap mereka sebagai sahabat saya, yang mana juga banyak juga mengajar saya. Kadang-kadang ada yang terlepas saya nampak, mereka pun ada bertanya, Cik Pul dia bukan macam ni Cik Pul, ni saya nampak macam ni. So at least benda itu kita nampak. Jadi bergerak bersama-sama, berjaya bersama-sama, dan juga kaya bersama-sama. Itu yang paling penting tuan-tuan. Alright, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Thank you, welcome Puan Nisa, Miss Nisa, terima kasih kerana sudi Mas stay sampai sekarang ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next session. Alright, InsyaAllah esok saya akan sediakan mapping. InsyaAllah kalau diberi kesempatan saya akan bersediakan mapping. So kepada mereka yang masih belum follow Facebook saya, silalah follow. Nak add friend ke silakan. So, InsyaAllah nanti saya akan pandai lah nak add friend ke apa semua. Tapi saya akan tengok dulu. Takut yelah bila kita dah add friend, tiba-tiba dia duk letak komen apa, Telegram. Oh, saya geram betul yang tu. Okay. Alright, sampai ini sajalah yang saya nak kongsikan. Saya Saiful Zain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Erante kerana sudi memberi laluan kepada saya untuk berkongsi ilmu kepada sahabat-sahabat semua. Dan seterusnya, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Twing. Alright, kali ni saya nampak dekat mana saya nak tekan stop. Bye-bye.